Polis mengesahkan kemalangan yang meragut nyawa 4 sekeluarga di Jalan Renggam ke Keluang berpunca daripada tindakan 2 pemandu kereta mewah yang dipercayai memandu secara laju dan melulu sebelum berlaku pelanggaran tragis. Kejadian itu mengorbankan 4 ahli keluarga yang berada dalam kenderaan terbabit. Menurut polis, siasatan awal mendapati kedua-dua kereta mewah berkenaan dipercayai dipandu pada kelajuan tinggi sehingga menyebabkan kemalangan yang tidak dapat dielakkan. Kesemua mangsa yang terkorban dilaporkan mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Kes disiasat mengikut peruntukan undang-undang sedia ada dan polis menegaskan tiada kompromi terhadap pemandu yang membahayakan keselamatan awam. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.